scene nangis. Dia explain. Saya lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dulu. Tak baik. Hai guys. Ayo. Halo. Okey, mengenali anda, adakah anda Gen Z? Saya Gen Z. Dia tak kot. Awak bukan jiwa tua ke? Jiwa yang tua tapi iklan kurang sikit lah. Tak banyak. Kalau cakap pasal jingle-jingle iklan, apa je jingle-jingle iklan yang korang suka? Bagi satu je. Silakan Iza. Saya Abodo. Abodo. Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Kalau saya, mak dah pulang, kami buat cucur tambah saja tambah. Pasal kan? Pedepop. Betul juga. Pedepop. Super duper yummy. Ha, itu. Suka panggil dia. Kalau you suka makan aiskrim, I suka makan roti. Roti? Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Matkul, kawanku. Syoknya. Matkul. Salah. Oh, salah So, hari ni kita nak main Lagu itu. isi jingle. Jingle bell. Rangup setiap kali. Keropok Moni. Hidang petang pagi. Keropok Moni. Rasa yang Dah paling kuat lah. Oh nano, saya tak sabar. Saya gemar. Rasanya sedap. Manis. Manis macam senyuman kamu. Mana ada? Masam dan masin. Nano. Nona TV3 kah? Apa yang salah? Manis enak sekali. Bukan. Manis, masam dan masin. Okey, tak kan? Manis, masam, masin. Lagi? Itu je kan? Manis, nano. Manis, masam, masin. Nano. Saya! Saya tak terima nona. Saya! Nona. Manis, masam rasanya. Salah. Manis, Manis. sampawak. Masam masin. Hui. Ada ui ke? Manis, masam, masin. Nano. Hampir tepat. Lagi, sikit lagi. Manis, masam, masin. Nano. Okey, diterima. Masa manis. Manis, masam, masin. Nano. Nona. Kita terima lah. Apa ni? Manis, masam, masin. Nano. Kau kenapa slow sangat? Dani, apakah brand ini? Nano. Betul! Nano. Betul! Lah tu pun tulis ni. Apa ni? Iklan Nano lah. Wah. Nama dia ada double Double. Nano lah. 300-8-8-2525. Siapa yang Melayu? Itu je lah kita tahu. Kan? Ada sambung lagi ke? 1-300-8-8-25. Oh, tu je. 1-300-8-8-25. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. 1-300-8-8-2525. Pizza Hut special delivery.
Salah. Kena ulang ke? Kan? Okey, gabungkan. Pizza Hut 1308. Pizza Hut special delivery. Pizza Hut special delivery. Lagi? Pizza Hut special delivery. Bahasa Inggeris saya lost. Saya hafal 1-300-88 2-3-2-3. Kelakar. 1, 2, 1, 2. Pizza Hut special delivery 13088252. Last kali. Pizza Hut. Pizza Hut special delivery. Pizza Hut special delivery. Pizza Hut special delivery 100. Apa tu? Aduh. Tufan. Lu terror. Produk brand Produk apakah? dia ialah Pizza Hut. Yakin? Yakin. Betul. Pizza panas. Pizza panas. Tapi tu Pizza Hut. Itulah pentingnya English education. 1308. Okey, kita teka brand apa kali ni? Pizza Hut. Betul. So jawapannya adalah Pizza Hut special Delivery. Mesti kan? Ha. Pizza Hut special delivery 13088252. Oh, faham? Pizza Hut. Betul. Baik Izzah. Okey, kosong. Baik Izzah. Ada bi. Melazatkan Ada bi menyelerakan. menandungi berbagai rempah. Melazatkan kari dan kuah. Betul. Tak tahulah. Kemun je, kemun. Lupa lah. Ini bangang jenis apa? Melazatkan kari dan kuah. Betul. Ada bi. Melazat kari dan kuah. Melazatkan kari dan kuah. Ada Produknya? Ada abi. Betul. Produk jingle iklan ini. Bagus. Ada bi. Jenama apa? Ada bi. Ramai yang gemakannya, rasa segar sentiasa, resi akan keseluruhan. Tinggi kualiti gadinya. Sungguh enak dimakan begitu saja. Oh gadis. Sungguh enak dimakan Begitu saja. Cubalah Memang habis. memang cobalah rasa, memang ada bezanya gadinnya. Sungguh enak dimakan begitu saja. Enak sentiasa gadis. resepi Uncle Slokan. Begitu. Oh, dia tak dapat ke tadi? Tak ada siapa layan dia nyanyi. Dia nyanyi sampai habis tau. Tak apa, kita bagi peluang kat dia. Cubalah rasa, memang ada bezanya gadinnya. Sungguh enak dimakan begitu saja. Ada. Cubalah rasa, memang ada bezanya gadinnya. Sungguh enak dimakan begitu saja. Betul. Saya bagilah. Tak best lah, tak ada competition. Gadinnya. Betul Ansha. Nasha. Ya. Brand apa? Gadinnya. Dia geram lah aku. Apakah brand ini? Gadinya. Dadanya. Gardenia. Boleh lepas ni kita tukar? Betul. Yeay. Desa anak diberi Ubat Okey. cabut lari. Aduh, dia tahu pula. batuk cap ibu dan anak. Clear tu. beri anak minum ubat batuk yang diberi. Ubat batuk yang diberi.
ubat batuk. Batuk Okey, Amir. Anak minum ubat batuk yang diberi. Ada sambungan lagi. Si anak kembali minum ubat batuk yang diberi. Tajuk lagu. Ubat batuk cak ibu dan anak. Cak ibu dan anak. Salah. Cak batuk ibu dan anak. Betul. Okey. Buat batuk cak ibu dan anak. Okey, saya terima jawapan Amjad. Siapa lah saya sebut tadi? Awak punya jawapan lah betul Cak. Orang kita yang panggil. Dia yang betul-betul dia Nam Jom ya. Something macam tu lah bunyi dia. Ush, lagu apa ni tu? Sehat dan kuat. Oh yeah. Panas atau sejuk. Bermain bernominan. Ni kenapa? Ni kenapa? Melompat sini sana. Kau emong. Bermain melompat sini sana. Scott Emotion. Sungguh sihat. Bukan? Scott Emotion membantu saya. Hello. Akak ni depan TV tu kancing man. Alamak, rosak lagi program aku. Scott Emotion. Sorry? Scott Emotion. Scott Emotion. Scott Emotion membantu saya. Nampak? Kita dah bagi dia. Scott Emotion membantu saya. Wow. Belia benci dadah. Belia benci dadah. Alhamdulillah. Brand apa ni Ija? Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul ya? Scott Emulsion. Salah. Scott Emulsion. Scott! Brand dia Scott je. Tak ada. Scott's Emotion. Scott's Emotion. Ada. Pronunciation kena betul. Scott Emotion. Scott's Emulsion. Dia ke dalam pun dia sebut Scott. Ada estrofi S. Ada apa? Estrofi S. Estrofi. Boleh lah. Apa estrofi? Scott's Emotion. Bagilah. Kita bagilah. Okey. Scott's Emulsion. We follow you. Bersama walau kemana jua. Lautan daratku redam. Bersamamu. Alamak. Tak tahu kan? Oh, sudah. Saya tak dengar sebenarnya dia punya ni. Okey, replay. Ku ingin selalu bersama. Kalau tak dapat sama lagu ni, jumpa Chris Wee Mungkin diberhentikan Ya. kerja. Itu Oh. fun fact. Bos kita orang dalam train. Dia pakai baju kuning. Ku ingin selalu bersama. Tidak kira di mana saja. Antara kita. Tapi bunyi kena ya. Macam kena kan? Kena. Tiada lagi pemisah antara kita. Okey, mungkin betul. Tinggal satu perkataan sahaja. Tiada lagi yang memisahkan kita. Memisah ada. Tiada lagi kan. Tiada lagi yang pisahkan kita. Di antara kita. Betul, di antara kita ada. Tiada lagi pemisah di antara kita. Tiada lagi tiada lagi pemisah di antara kita. Susahnya. Tiada lagi pemisah di antara kita. Akak dah cakap. TV ngakak kancing. Brand apakah ini? Digi. Digi. Betul! Orang kuning. Go. Brand? Digi. Salah. Digi. 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 D-I-D-G-I-G. Digi. Digi. Brand apa? Digi.
Yakin? Yakin. Betul. Kuning. Kuning. Dalam perencanaan nasi goreng Adabi, nasi goreng disiapkan dengan cepat. Nasi goreng. Oh, yes. Cak, bangun. Nasi goreng. Sungguh enak. Digoreng dengan perenca Adabi. Sungguh cepat. Sungguh enak. Nasi goreng Adabi. Sungguh cepat. Sungguh enak. Sungguh mudah. Mi goreng sedap. Mi goreng pula. Tadi nasi. Sungguh. Come on, Cak. Sungguh sedap, sungguh lazat. Enak. Sungguh enak. Sungguh mudah dengan perenca Adabi. Sungguh enak. Sungguh mudah. Perenca Adabi. Bukan? Ya, sungguh enak, sungguh mudah dengan perenca Adabi. Sungguh enak. Sungguh mudah dengan perencah nasi. Okay, come on, Cak. Sungguh enak, sungguh mudah. Adabi. Perenca nasi goreng Adabi. Sungguh enak, sungguh mudah, perencah nasi goreng Adabi. Sungguh lazat semuanya. Sungguh enak, sungguh mudah, Perenca nasi goreng Adabi. Perenca nasi goreng Adabi. Okey. Nasyan. tolong dia. Nasyan, dia suka cedok-cedok. Alah, you pun sama, you cedok I juga. Ya ke, bila ke? Ini? Jadi, apakah nama produk ini? Nama produk, bukan nama iklan. Perenca nasi goreng Adabi. Nasi goreng satu. Adabi perenca nasi goreng. Salah. Adabi. Salah. Adabi? Bukan. Perenca nasi goreng Adabi. Oh, terbalik. Perenca nasi goreng Adabi. Oh my god. Dia suka bagi extra. Si comel. Insert gambar dia. Oh, Safi. Ini bukan diri, Nishan. Tahu, produk tahu. Safi. Diamlah, dengar ni. Astaghfirullahalazim. Amir. Tiap hari sayang. Lagi. Lipat tarik. Lepas tu pop, dia si nangis. Kita selamanya. Dia explain. Saya lupa. Kita ni akan single tua ke macam tu? Tapi ayat lain. Saya bagi hint lah tu. Hint besar tu. Selalunya kalau keluar iklan ni, kita memang tengok part dia macam gitu Itu je. lah, itu lah. Lepas tu dah habis dah. Kita terlalu asyik dengan adegan dia tu. Ya, betul. Adegan Ya, jap. Ni kenapa? Kekalkah kita selamanya? Mantap. Kekalkah kita bersama? Kekalkah kita, betul. Bersama salah. Oh, salah. Kekalkah kita selamanya? Betul. Brand. Ya. Brandnya Awak ialah. bagi Amir cuba dulu. Tak payah, nanti buat ni terkena mati, Mak. Baik. Teruskan. Jawapan dia ialah Okay. fair and And lovely. lovely. Produk apa? Fair and lovely. Fair Mencerahkan lovely. hari-hari anda. Apa dia? Fair and lovely. Betul. Pernah pakai tak? Pernah. Pernah, Lepas tu pernah. naik- Saya pun pernah. Tak nak cakap. Pernah tu, famous tu dulu. Okay, lirik dia. Kekalkah kita selamanya. Sedap, Dek. Jap. Kena pasti tidak semua. Masanya ku menentukannya. Ku tahu Dirimu tak pernah ku Ini tak hafal sangat. dengan pendirianku inilah
Kan? Kita bagi peluang je tengok dapat tak. Yang ini dapat macam mana? Suara takbir menggemar. Suara takbir. Oh, salah Hati pesona. Dah tak hafal lah. Salah. Hati tu betul. Pesona salah. Amca. Okey, Amca boleh balik. Okay, come on. Cah, come on, Cah. Saya gerak dulu. Assalamualaikum. Cah, I'm not here. I'm not here. Saya cabut. Inilah suara hati bergema. Okey, lagi. Itu je saya tahu. Ini takbir. Inilah Takdir. suara hati bergema. Dengarlah pendirianku. Betul ke? Betul. Inilah suara hati. Inilah suara hati bergema. Betul? Hati bergema? Ha, lagi. Berdendang-dendang. Kali rumah. Inilah suara hati bergemar. Bergema. Dengarlah hatiku. Pendirianku Isa, ibu ulang semua dah. Ambil Cah. Ambil lah saya bagi makan. Okey. Inilah suara hati bergema. Dengarlah. Inilah suara hati bergema. Dengarlah pendirianku. Ini adalah iklan Hotlink. Betul. Toti. Time tu comel Toti time tu. Inilah suara hati bergemar. Suara? Betul. Dengarkanlah. Sekejap. Inilah suara hati bergema. Dengarlah pendirianku. Cah, awak pakai prepaid dia takkan tak tahu Cah. Come on, Cah. Holding ke? Oh. Holding. Kena marah tak tahu. Amca, awak pakai prepaid kau tak tahu. Okey, iklan apa ni? Hotlink. Mudah saja tambah air. Adun seperti goreng dan sedia. Tepung cucur Arabi rasanya. Kami nak lagi, boleh tak cepat? Boleh. Tepung cucuk Adabi dimasak dengan Kami nak lagi, boleh ke cepat? Salah. Boleh, kami nak lagi emak buat cepat. Kami nak lagi. Tepung cucur Adabi rasanya. Kami nak lagi, boleh tak cepat? Lagi? Boleh dengan tepung cucur Adabi. Kami Boleh, nak lagi, boleh tak cepat? Boleh. Mak dia jawab, boleh dengan tepung cucur. Boleh. Wah, kami nak lagi, boleh tak cepat? Tepung cucur Adabi. Produk tepung cucur Adabi. Merakan. Kita bagi fans quiz, saya jawab tu. Nani jawab iklan apa? Apa dah produk ini? Tepung cucur Adabi. Tidak jadi. Tadi kata nak bagi saya. Tadi awak. Mangga dan lampu sana. Kuning telur hijau ekor. Coklat oranye biru tulen. Dan juga merah. Dan dia tak tekan. 3 perkataan saja. Ini bukan zaman saya ni. Awak lahir lebih kurang zaman saya. Ini yang pancake tu Tak tahu. Okey, kalau suka tengok rancangan masak-masak waktu Hari Raya, dia akan keluar. Ni bukan babas kan? Kan? Bunyi Dia dia macam iklan pewarna makanan. Ya Allah. Okey, awak apa tajuk lagu dia, Cak? Apa? Memang tak tahu. Tak come tahu. on. Tak tahu. Hanya warna satu warna saja yang dia belum sebut. So, itu jawapannya. Merah kot. Merah tak ada lagi tau. Yes, merah ada warna dia cari. Tapi 3 perkataan. Okey. Untuk Merah. Merah Rus. Merah biji saga. Oh, nan. Dan juga merah. Dan juga merah. Betul? Oh my god. Apa nak dikata lagu apa? Genre apa? Blues? Okey, dagang dia apa? Salah.
Salah. Itu jadi blues gang. Itu jenama tepung, Iza. Jenama bintang. Brand Star. Star brand. Allah. Hai. Terbalik kan je. Terbalik kan je. Star. Star Wars. Bodoh lah sama je. Dia pewarna makanan. Brand Star. Ha? Star. Star brand. So bila kita pergi produk, kita selalu kena tengok apa? Star brand. So siapa yang dapat? Dua lah. Oh, okey. Oh lah Blue Key tu tepung. Tepung Blue Key Salah. untuk kek, biskut, mi, roti, pastry. Gunakan tepung Blue Key, jenama yang terkemuka. Gunakan tepung Blue Key, jenama yang terkemuka. Mari-mari buat dengan ini cerita. Suami saya asyik balik awak saja. Ada pembantu baru datang. Aduh, dia tahu pula. Tentu dia perempuan muda. Kan abang dah kata Exio namanya. Dia dia. Bukan saya. Alah, sebelum ini suruh abang mencuci. Tidak lagi dengan Exio yang saya cuci baju. Padat. Brand dah tahu dah. Sekali saja. Bodoh sekali. Secolek saja dengan Azion namanya. Sekali saja minyak pun Minyak dan kotoran hilang. Sekali saja minyaknya licin. Minyak betul kita depan. Minyak betul. Tiga perkataan sahaja. Secolek saja minyak Azion namanya. Minyak Azion ni. minyak tanggal segera. Minyak tertanggal. Minyak tanggal sekali. Minyak Dia tanggal. macam cepat. Benda cepat. Minyak tanggal terus. Minyak tanggal segera. Segera. Okey, ulang balik. Minyak tanggal segera. Ezion lebih bagus. Ezion bagus. Apa? Ezion. Betul. Produknya, Mek. Azion. Salah. Oi! Aku risau. Brand apa ni? Sebut dah. 3 kali sebut je. Okay. Ada dia sebut 3 kali Ui, tadi. tak ingat lah. Ayam. Ayam bermacam-macam ayam. Itulah dia ni. Tadi sedap nak Ezion. Betul. Namanya. Ezion. Ui, tak pernah dengar tu. Brand Okey lah. Ezion. Saya tahu Sunlight je. Ayun betul lah. She pakai sunlight. Baik. Makul kawanku. Mari kita ikut Makul. Main-main. Selalu. Syoknya. Dengan Makul. Kawanku, mari kita ikut Makul. Main-main selalu. Syoknya ada Makul. Jom kita pergi. Kenapa muka dia macam tu? Hah? Copnya ada mak. Cop mana? Bukan ya? Bukan cop. Cop mana aku cop kepala kau. Okey. Syoknya ada Makul. Kucing. Sampai situ je kan? Ujung dia ada ujung dia tu. Saya tahu. Main-main selalu. Syoknya ada Makul. Jom kita beli. Cop. Kecil-kecil aku cakap cop. Panggil Jom tak. kita pergi. Syoknya ada Makul. Jom kita pergi. Lagi? Sebelum lirik tu ada lagi. Lirik sampai mana? Produk tu. Makul. Syoknya ada Makul. Jom kita pergi. Ada lagi ke? Makul. Syoknya ada Makul. Okey, lagi. Belakang. Ada lagi? Ada. Jom kita pergi. Lagi. Makul. Oh, dah beli syok lah. Aku tertipu dah lama ni. Produk apa kali ni macam? Makul. Sure? Betul.
Sekali je dia. Matkool. Matkul. Yeay, tak adalah jauh sangat. Okeylah tu. Matkul. Betul. Matkul. Tapi itu bukan brand dia. Itu brand dia ke? Itu brand dia lah. Memang brand dia Matkul lah. Yelah, Matkul Walls. Tu je. Itulah awak. Macam banyak kan? Matkul. Betul. Betul. Itu kalau tak tahu juga tahu lah. Banyak lagu tadi, mana satu yang menggamit memori? Semua. Memang semua. Semua sebab yelah sekarang pun kecil lagi kan. Tapi itulah. Kecil sangat. Perlu tak brand-brand kembali semula jingle-jingle ni? Saya rasa sebab orang tahu iklan tu, orang tahu brand tu sebabkan iklan tu. Betul, tapi tu zaman dulu Iza. Sekarang ni kalau buat, orang tetap tak boleh cakap tak boleh cakap lah. Mungkin sekarang semua dah banyak ke arah digital kan. Betul. So, ada je kan. Perlulah sebab nanti akan datang kita ingat balik brand tu. Kalau brand tu contohlah dah tak ada kan. Lagu dia kita masih ingat balik. Supaya brand tu lagi. Tapi Datuk Alif Syukri cakap, brand ni dekat TV dah tak valid dah sekarang. Dia habis berjuta-juta tapi sale dia naik dekat platform online. Seorang kalau tak tahu di Herbs tu sebab tu tak apa putih telajak laris. Apa dia dulu kan, tangan kau hitam, muka putih, tangan hitam. Ada iklan tu. Kalau dia tak buat iklan tu, orang mana kenal Datuk Alif Syukri, betul tak Datuk? Betul. Saya setuju lah dengan dia. Betul lah tu. Saya setuju. Kena banyakkan TV iklan. Ataupun kena banyakkan dia. Kena